Guys, inilah Dosh Turkish Bow, keluaran busur pertama brand Harkos Archery. Seperti korang nampak, dia adalah inspired daripada Turkish Bow. Dan ini adalah design custom daripada Harkos sendiri. Kita ada jahitan yang sangat kemas pada handle bow kita ni. Dan pada bahagian bow tip ni kita buat laminate seperti busur laminated. Dan pada bahagian handle pun kita dah customizekan dia punya material supaya tahan lebih lasak. Bahagian belakang siah kita ni kita letakkan bridge untuk mengurangkan lagi vibration dengan lebih signifikan. Dosh ni kita buat supaya dia boleh tarik sehingga 32 inci. Kalau korang yang suka buat full draw panjang-panjang ni, juga akan rasa selesa untuk tarik Dosh Turkish Bow. Kalau korang dengar bunyi dia, macam bow laminated. Dari segi vibration, Dosh Turkish ni sangat-sangat minimal. Ataupun korang boleh tengok sendiri dekat slow motion yang kita buat ni. Bila kita tengok slow motion, kita tengok macam ada vibration kan. Tapi bila kita tengok dengan mata kasar dan feel dia, tak terasa vibration dia. Jom kita fast shoot gunakan Dosh Turkish ni. Dia besi pula. So korang rasa macam mana? Mantap tak? Kalau mantap, type dalam komen, mantap.